Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه منهاج العابدين: ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته ومنتفعين بفهمها من يا رب العالمين. إلى أن قال Kesurat 133. Kata Imam, dan ada pun perkara yang kedua yang mewajibkan mendahulukan ilmu, bahwasanya ilmu yang manfaat itu buah takut akan Allah Ta'ala dan haibah akan dia. Firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu daripada segala hambanya oleh ulama'nya. Baik. Al-Imam Hujjatul Islam dalam perbahasan berkali-kali, berminggu-minggu menceritakan kepada kita tentang peri pentingnya ilmu, supaya benda tu kita bercakap, kita bercerita, kita bersembang. Piduk tak mana pun bercakap, piduk tak mana pun bersembang tajuknya ilmu. Sebab nak bagi doktrin ataupun kepahaman masuk dalam kepala manusia, kata benda paling besar dalam hidup kena cari ilmu. Tokoh-tokoh dunia, tokoh pemain bola sepak, tokoh perniagaan, tokoh perfilman, kalau setakat tengok sekali dua orang tak ingat. Orang main bola lah hebat tu. Nak memperkenalkan dia, iklan shampoo tak ada kena mengena dengan bola sepak pun guna muka dia, sebab nak bagi orang kenal. Iklan motor pakai dia, iklan shampoo pakai dia, cakap semua. Last sekali budak kecil pun kenal, sebab benda itu berulang-ulang. Macam tu juga soalannya Imam Ghazali nak beritahu, nak bagi manusia tu faham, kata ilmu tu penting. Cuba tengok antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, jauh dah beza dia. Macam mana tindakan dia, macam mana pengurusan dia. Orang yang ni dia berjaya dalam bidang perniagaan, dia ada ilmu bidang perniagaan. Orang ni berjaya dalam bidang pertanian, dia ada ilmu dalam bidang pertanian. Orang ni berjaya dalam bidang industri apa benda, dia ada ilmu. Jadi kejayaan yang Islam mari sukat nak beritahu kepada kita ini adalah berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kita menega, yang kita cari duit, yang kita itu, yang kita ini, dia tak selesai. Hidup ni regu dia mati. Mati ni faham kita. Tak ada menyawa, tak boleh makan, tak boleh bercakap, tak boleh tengok. Itu faham kita kata mati. Tapi faham agama sebenarnya itu hidup. Sebab hidup setelah kematian itulah sebenar-benarnya hidup, hidup yang sudah tidak mati. Sebab itu faham kitanya mati itu perpisahan. Tinggal anak, tinggal bini, tinggal kerta, tinggal kawan, tinggal meninggal, pisah. Faham orang agamanya mati itu adalah pertemuan. Ketika itulah kalau dia berselawat nak jumpa dengan Nabi, dia kena mati. Ketika itulah yang dia mengaji nak jumpa dengan Tuhan kitab karang, dia kena mati. Last sekali ketika itulah dai yang dia sembah kepada Allah, dia nak berjumpa Allah, dia kena mati. Jadi mati itu pertemuan. Maka kita kena tengok di sudut mana penafsiran.
Maka sebab itu Imam Ghazali tekan sungguh. Dia suruh kita mengaji. Mengaji ni dia suruh mengaji sebab tak ada cara dah. Laluan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita masuk laluan tu, kenal dia, jadi khalifah dia, jadi pentadbir dia atas muka bumi adalah laluan ilmu. Sebab itu salah satu daripada sifat yang mesti kita kena i'tiqad. Sifat yang wajib bagi Allah adalah ilmu, hingga Allah itu kita katakan kaunuhu aliman al-zat al-muttasifu bil ilmi. Allah tu maha mengetahui. Sebab itu pentadbiran dia hebat. Benda yang sama turun mai kepada syahadah kita berkaitan dengan Nabi, kita juga beriktikad antara sifat yang wajib bagi Nabi mesti sebagai seorang tokoh yang dipanuti, yang diikuti, yang dituruti, mesti bersifat dengan fatanah, fatin, sifat bagi cerdik. Terang mana cerdik Nabi ni? Cerdik Nabi ni sehingga manusia tak boleh nak ajak dia. Tak ada seorang pun kata Muhammad pandai bercakap lagu tu, aku yang ajak dia dulu ni. Muhammad pandai strategi perang macam ni, ni pengalaman ni aku bagi kat dia. Tak ada siapa boleh angkat tangan, tak ada siapa boleh mengaku. Sebab Nabi ni tersangat cerdik macam kita. Bila i'tiqad di hati kita guru tu lebih alim pada kita, kita nak pergi mengaji dengan dia. Tapi kalau kita lebih alim daripada dia, dia pula main mengaji dengan kita. Nah, Nabi SAW ni sifat dia fatin, cerdik. Cuma cerdik Nabi, orang cerita tak habis. Cerdik sedih-sedih, cerdik kurang ibadat, cerdik lagu tu ya. Pentadbirannya, strateginya, pengurusannya, pergaulannya, ikatan sahabatnya, jarang orang main cerita tu. Jarang. Menyebabkan kalau sehari setahun kita dengar cerita Nabi, marilah maulidnya bulan depan. Hal lepasnya Hijratul Rasul, semuanya duduk lagu tu. Duduk lagu tu. Bacalah banyak kali pun kita tak ada rasa berubah. Sebab kita tak ambil sebenarnya. Satu orang tu dia cerdik, sebenarnya kena susun batu bata cerdik dia tu rupanya akan bertemu dengan Nabi. Maka ketika itu seorang tok guru ni kita tengok, hala nak kena Tuhan pun boleh, hala nak kuasai dunia pun boleh, segala-galanya boleh. Sebab rupa-rupanya dia ambil kecerdikan yang Nabi tinggal. Maka ketika itulah baru kita nampak apa yang ulama duk tegur, duk pesan, duk cerita, duk habaq, duk cakap. Sebab pentingnya benda cerdik ni. Maka sebab itu kesimpulan cerdik regunya dengan ilmu. Ilmu regu dia tu. Maka sebab itulah kata Imam Ghazali di sini, dan ada pun perkara yang kedua yang mewajibkan mendahulukan ilmu, bahwasanya ilmu yang manfaat itu buat takut akan Allah Ta'ala. Kita tengok, kodok pelan mengaji sifat 20, kodok pelan tak setuju, ada benda tak betul. Ke mana? Dulu masa saya mengaji di pondok, almarhum Tok Guru Haji Hashim rahimahullah, dia mudah sipil dia. Ada juga orang alim dalam bab-bab setengah-setengah tu, dalam bab-bab politik. Tak apalah, masing-masing pergerakan. Cuma dah kita berguru dengan dia, dia bagi sikitlah kata kunci. Ia mudah dia kata. Hidup kita ni nak kena Allah. Bila nak kena Allah, kena turut Allah. Turut Allah tu turut syariat Allah. Syariat ni melibatkan kehidupan. Kehidupan ini adalah pergerakan kita. Hukum hakam ni duk keliling dengan kita. Itu. Jadinya dia kata macam mana puasa pun kita kena terima, semayang pun kita terima. Kalau orang atas, hukum hakam yang lain pun kena terima.
Tiba-tiba dia Tok Guru, dia ajak supaya kita kenal Tuhan, dia juga ajak kita sensang dengan hukum hakam Tuhan. Dia kata, mana dia? Nah, mudah sipil gitu. Buang kira kono kau lain. Dia faham lagu tu lah. Sebab itu buah daripada kenal itu adalah khasyah. Kita bahasa gerun. Kita bahasa takut. Takut itu bukan macam takut ke hantu, takut ke polis, takut ke tuan tanah, takut ke orang, takut kena pukul. Takut kepada Allah, dia datang dengan haibah yang kuat. Tidak kalau sekiranya mati, mati. Maka jadilah syahid. Tidak kalau kena korban, korban. Habis, habis. Itu dia panggil cara dia. Maka sebab itu, penghujahan Imam Ghazali beritahu sini, ada satu kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi pengisytiharan, buat declaration kata hak ni takut. Siapa dia? Orang yang kenal, orang panggil Tok Guru. Maka ketika mana Tok Guru itu, bila dia tak takut kepada Allah, tak gerun kepada Allah, tak sharekan, tak berikan apa yang dia kenal kepada orang lain, maka dia akan jadi sebaliknya. Hak sebaliknya itulah yang paling takut sekali. Allah Ta'ala beritahu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jika mana kita berkawan dengan orang alim, alim maksudnya di sisi hati kita. Pernah orang tanya pada sepanjang Baba tanya, Tok Guru, terang mana kita nak suka orang tu alim dengan kita? Dia kata mudah ya. Terang mana kita nak suka satu orang tu kaya dengan kita banding kita. Kita ada duit dalam poket RM10. Dia ada duit dalam poket dia RM15. Dia kaya lah daripada kita. Pasal duit dia lebih RM5. Dia kata. Nah, kita ada ilmu secupak, dia ada ilmu segantang, abang tu dia lebih daripada kita. Itu saja. Baik. Tok Guru ni tempat umat nak bertumpang teduh. Umat nak mencari petunjuk. Sebab itu kata Imam Haddad, yang lebih malang sekali adalah ketika mana orang-orang kaya, orang-orang yang berjawatan mari bersimpuh dengan satu orang ulama untuk mengambil ilmunya, untuk mengambil haibahnya, untuk mengambil gerunnya. Tiba-tiba ulama itu pula mencari peluang untuk mengambil dunia daripada yang kaya tersebut. Tiba-tiba ulama itu pula nak mencari kedudukan di sisi orang yang berjawatan tersebut. Inilah malangnya ulama. Nah, ketika itu hilang, maka ulama boleh dijual, boleh dibeli. Sebab dia dah jadi murah dah. Maka khasyah ini dia panggil satu ketetapan dalam hati dia. Dia nak tetap bukan mai daripada otak pemikiran dia, dia nak tetap dia mai daripada ilmu yang menetapkan dia. Dengan pertolongan Allah, Allah lorongkan ilmu ni dia jadi kemah. Kemah itu sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Dia kenal ni hak Allah. Nak buat macam mana? Contoh, bila pegang amanah duit ni kadang-kadang berkelahi. Adik-beradik meminta hutang. Kawan rapat meminta duit. Nah, kawan ketika mana kita tengah susah, dia tolong, tiba-tiba dia nak lipat balik. Dia tengok kita senang, dia tengok kita kaya, dia nak minta duit. Yang kita memanglah ada duit bukan duit kita. Duit hanya amanah orang ramai. Baik ketika itu nak mengelak macam mana? Nah, tak ada lagi lah orang main derma ni. Hak ni saya derma kat Tok Guru, hak ni saya bagi duit. Kalau siapa nak hutang tolong bagilah. Nah, tak ada. Hak mana bagi duit kata ada simen tak cukup nak beli apa pakai duit ni.
Ada anak tukang kipas, pakailah duit ni. Itu ya pun. Duit iya, tapi kita pegang amanah ketika mana situasi dan kondisi ini. Kita nak belot ke ataupun kita nak pertahankan siapa? Duduk situ. Maka ulama yang jujur ini dia telah korbankan, buktikan kejujuran dia kepada Allah. Ikutlah apa nak kata, aku mana apa nak buat macam mana. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Susah memanglah kehidupan ni. Nak senang terang mana sangat dunia ni. Memang susah sungguhlah. Jadi duduk di situ barulah Allah berikan haibah. Haibah kita sebab kita telah menghaibahkan kedudukan Allah dalam hati sanubari kita, barulah Allah berikan haibah kita kepada orang. Kalau tidak, orang tak berasa apa. Ini yang kita paling geruna sekali, dia panggil takut. Sebab takut kita kenal Allah, kita kenal dengan ilmu yang satu, tapi kita tinggal ilmu yang lain. Menyebabkan kita bahas tentang Allah, kita cerita tentang Allah, last sekali Allah itu tak berada di tempat yang sebenar dalam hati manusia. Dia tak lebih daripada satu penceritaan, satu legenda, satu nama. Sedangkan Allah itu zat, Tuhan yang disembah. Dia bukan bahan penceritaan. Hari ini kita cerita. Orang bukan nak dengar dia cerita. Orang nak dengar dia pengamatan, praktis terhadap akidah yang kita buat. Maka ulama yang Allah beritahu di sini, cerita dia, hidup dia, cerita apa benda pun, hak Allah depan. Hang tak sensang dengan hak Allah, aku turut. Kalau hang sensang, aku tak bagi. Ini keadaan dia. Kena faham dia di situ. Maka sebab itulah kata Imam Ghazali, setelah daripada dia menceritakan ilmu, kalau kitab ni kita mengaji siang, malam, pagi, petang, gelap, cerah, dia akan letak titik. Ni ilmu yang aku maksudkan itu adalah ilmu yang nak menjadikan kamu gerun dengan Allah. Kalau kamu pergi mengaji satu ilmu tu hebat, tapi kamu tak rasa kegerunan kamu kepada Allah, kamu tak merasai kehebatan kamu kepada Allah, ketika itu ilmu itu belum menjadi panduan kepada kebenaran. Tapi kalau kamu mengaji ilmu bab batu bata dalam bumi, bab mineral dalam bumi, bab besi-besi terjun daripada langit, bab air dalam laut, bab pokok hutan dalam belukar, menyebabkan kamu semakin gerun kepada Allah. Hanya dengan sebatang duri saja, satu duri saja kamu fikir, kalau kita lah nak pergi tarah duri buluh bagi tajam, kalau kita lah nak pergi tarah duri limau nipis, limau purut ni bagi tajam, jenuh tarah kita. Hebatlah Allah Ta'ala ni. Tak lebih fikir. Macam mana kita nak bagi kulit licin ni, tak tahu lotion banyak mana, sapu, minyak pandai berkilat. Allah Ta'ala buat buluh tu, buka seludang dia, licin kulit buluh, tak kena buat lotion walaupun setitik. Hebat Allah Ta'ala ni. Kita nak bagi air bergerak, buat dalam kolam habis, buat water pump lah apa semua, Allah Ta'ala dikocok saat ombak lu, tak nak berhenti. Dia bila sampai ke titik itu, sebab dia dipanggil tafakkur. Bila tafakkur ni tak ada, kita akan jadi cerodong, terjun motor ikut nak jadi apa semua. Lepas tu last sekali kita kata kita tak lah fikir. Saya dululah masa apa mengaji sekolah tu, tulis artikel sekolah mendengar lah. Tak ingat nama kawan tu, satu profesor daripada Jerman. Dalam artikel dia tulis tu, dia kata
kita ni manusia ni, belah kali dia ni masuk Islam. Kita ni hanya pakai otak kita tak lebih 20%. Zaman tahun 90-an, 80-an tu dia zaman komputer nak keluar. Dia mula-mula tu kalkulator, pakai dia cerita buah sempur orang tak pakai lah. Nah, lepas tu orang pakai kagum, oh ni alat ni cepat ni, campur tolak-tolak bagi. Nah, lepas tu dia keluar komputer lah apa semua, kodong cepat ni. Kata dia kawan tu, sebenarnya bila kita buat dia mesti kita kena cerdik pada dia. Nah, dia tak boleh kita buat komputer cerdik pada kita. Tak boleh, tak kena dia bagi. Nah, bila dia mengkaji, dia kata manusia ni sebenarnya otak duduk atas kepala dia pakai baru 20% lah. Dia pakai baru 20%. Tu pun dia berasa hebat, dah ada berasa habis dah. Tak ada, banyak lagi. 80% dia tak pakai. Dia simpan benda tu. Barang simpan ni patutnya kena guna. Bila kita tak pakai, dia terperap. Bila terperap tu jadi masalah. Nah, ikan dia ada kalsium, dia ada zat, dia ada vitamin. Nah, bila kita perap kita buat dia perkasam, nak bagi sedap makan lah. Zat dia tak ada macam awal lah. Otak kita ni nak kena guna sedia-sedia. Sebab tu tengok kalau pelajar yang mengaji di sini, geng-geng hak jenis kuat mengapai laju ni, hak mai sini dia hafal Quran. Sebab otak dia ni duk kerja asah mengapai, asah siang malam pagi petang gelap cerah duk hafal. Bagi matan pejam mata gitu lah. Jadi pemikiran kita duduk di situ. Apabila kita hilang tafakkur, apabila kita hilang renungan-renungan, ketika itu kita hilang mutiara yang sebenar. Mutiara yang sangat besar dalam hidup. Kita duk buat kerja, hentam kot tu, buat kot ni, pi kot tu. Dan ada benda, pemikiran kita ni bila kita tak larat letih, kita serah kepada Allah. Menyebabkan kita semakin mengenali Allah. Maka sebab itu kata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan al-ajzu anil idrak. Bila kita berasa macam tak mampu dah nak kenal Allah, tak upaya dah nak kenal Allah, sebenarnya kita telah kenal Allah. Kenal melalui siapa? Kenal Allah ajak melalui kita. Hang tu lemah. Gitu. Jadi di sini ni kata kuncinya, kalau ilmu tak heret kita kepada khasyiyah, mafhum mukhalafahnya, ilmu itu akan heret kepada maksiyah, ta'annud dia bagi. Sebab itulah ada orang mengaji untuk kenal Allah, berbahas tentang sifat Allah, bercerita tentang bukti Allah, tapi sebenarnya dia kuat lawan Allah. Sebab ilmu itu tidak pergi kepada khasyiyah. Baik. Kemudian dia kata, dan sebab itu bila sebut kata ulama, agama kita bagi dua. Dia kata ada hak betul, ada barang palsu, tazwir Arab kata. Nah, ini lesen betul ni. Ni lesen tipu dia panggil. Ni duit betul ni. Ni duit tipu. Ada hak betul. Bila Allah Ta'ala yang berkata macam ni, al-ulama diwasafkan dengan alif lam. Ulama pada hurai pula maksudnya begini. Maka sebaliknya, ada yang sebaliknya yang menipu, yang dipanggil ulama usu. Ulama tak betul. Hak ni yang gerun. Sebab kaedah ini dibuat oleh iblis. Kaedah ini diguna pakai oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam falsafah mereka yang ditukar ke dalam pahaman kita. Dia kata kalau kita nak tebang pokok durian, hulu kapak kena pakai dahan durian. Jangan duk pergi ambil ranti moktan buat hulu kapak, tak boleh. Kalau nak pangkas pokok moktan,
Jangan ambil kayu manggih, kena pakai kayu mu'tad. Dia faham daripada mana? Ketika mana Allah bagi tahu. Ni cerita kena unduk balik lah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala abang kepada malaikat, kata aku nak buat satu orang pentadbir, pengurus di muka bumi ni. Reka ciptalah Adam, turun mai sini. Maka Adam buka cawangan Allah Ta'ala di muka bumi, nak kempen, nak ajak manusia. Akhirnya bila nampak ni tak boleh jadi. Kalau Allah pun ada pengurus pentadbir dia, maka dia pun kena lantik juga pengurus pentadbir dia. Maka akhirnya dia lantik Qabil. Bergaduhlah dua beradik, berkatok bertikah, mati seorang. Turun lagi main Nabi. Sampai turun Nabi Ibrahim, ajak orang buat baik. Maka Iblis lantiklah Namrud. Nabi Musa ajak orang buat baik, Iblis lantiklah Firaun. Nabi kita ajak orang buat baik, maka Iblis lantiklah Abu Jahal, Abu Lahab. Orang sama orang, tapi agenda hidup yang berbeza. Kalau Adam AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita, makan, minum, tidur, bangun, rehat, letih, sama ya. Qabil pun makan, minum. Namrud pun makan, minum. Fir'aun makan, minum. Abu Lahab, Abu Jahal makan, minum, tidur, bangun, berguling, bergelap, menikah, beranak, pinak. Tapi agenda hidup tak sama. Orang sama-sama orang. Makan minum sama-sama makan minum. Tidur bangun sama-sama tidur bangun. Tapi agenda tak sama. Satu pok duk nak ajak orang jadi elok, satu pok duk nak ajak orang bagi jadi konak. Jadi bila ulama pun dia akan jadi macam tu. Kaedah dia. Kaedah dia nak bagi manusia keliru. Lain daripada cara agama payah. Pasal benda jelas. Kita keluarkan dalam bab agama, bagi kekeliruan. Bagi tak pernah nampak sikit. Maka sebab itulah keluarnya satu puak lagi ulama yang dijai agama. Saya ingat guru pesan masa tu belum balik daripada Yaman dulu. Dia kata, ini untuk saya, bukan untuk orang lain. Dia pesan lagu tu. Dia pesan, dia kata, hang nak cari duit, dia kata menega. Dia kata menega apa pun tak apa. Cuma jangan menega agama sudah. Dia kata. Jangan menega apa tak apa. Pasal agama ni tak ada harga nak bayar. Sebab tu Allah Ta'ala bayar, dia bayar dengan pahala. Pahala ni benda besar. Nak letak atas dunia tak boleh. Besar ni nak letak, contohlah kalau kita kata hak jenis besar, kita pengen kapal. Kapal laut, kapal terbang, jadi kapal. Jadi kalau kapal laut nak letak dalam sungai dak tak boleh. Sungai kecil, sungai salah tak lepas habis. Dia kena letak dalam laut. Kalau kapal terbang, dia nak turun tak boleh. Landasan duduk ada depan pondok tu padangan kereta lori lah. Dia kena buat khusus untuk dia. Pasal dia besar. Jadi pahala ni barang besar. Bila pahala barang besar, kita nak minta di dunia, pakai tak nampak. Pasal dunia ni kecil. Yang kedua dia kata, kita mengajar ni, ada bidang kita. Lepas tu dalam politik pun ada bidang dia juga. Dia pesan kat saya, dia kata, tumpulan bidang mengajar. Macam dia tahu kata kita ni memang dulu kuat sangat lah dalam bab-bab begitu. Sebab tu kita tumpu situ. Tak lari, tapi maksudnya guru pesan begitu. Nazrah dianya begitu. Mungkin manusia ni ada khususiyah. Contoh, Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Ismail bin Ibrahim Bazribah. Dia ni sebenarnya bukan nak jadi orang hadis pun. Dia dengar hebatnya Imam Syafi'i ni, dia nak pergi mengaji fiqh. Itu. Sampai satu pondok,
Satu orang tok guru tengok dia. Dia kata gini, tengok cara hang ni pergi balik lah. Hang pergi jumpa seorang tok guru ni. Hang pergi mengaji hadis dengan dia. Akhirnya pergi mengaji hadis sampai jadi Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Maka sebab itu dalam bab ulama ni pun, kalau dia tak jadi baik, bila dia jadi tak baik tu berat. Al-Imam Haddad rahmatullah alaih dia beritahu, al-ulama kal milih. Tok-tok guru tu macam mana garam. Garam tak banyak, sikit ya. Tapi dia bagi sedap. Yuslihut ta'am. Dia akan membaikkan, menyedapkan makanan. Walakin taratan yufsidu. Tetapi terkadang garam juga boleh merosakkan makanan. Terkadang kena peringat. Jadi ketika mana dia sudah tak bercakap soal kebenaran agama, waktu tu dia jual agama. Kata ulama, sifat as-su ini, ulama yang tak baik ini, pertama dia jual agama. Maksud dia jual agama macam mana? Dia menjadikan ilmu agama yang dia miliki sebagai satu platform untuk mendapatkan hitamud dunia. Contoh paling mudah. Kalaulah saya ni orang menega, orang kenal. Orang tak panggil Ustaz Zun, orang tak panggil Tok Guru. Buh nama Datuk ke apa. Tahu dia ni memang tak mengaji. Daripada kecil lagi dia duduk jual buah cermai, jual nasi lemak, jual dadih sampai jadi kaya raya. Lepas tu dia pakai kereta kemas. Dia ada syarikat besar, dia pakai kapal terbang. Orang tak kata apa. Pasal dia tak minta duit kat orang. Orang tahu kereta dia hebat pasal dia menega. Lepas tu dia adalah derma-derma. Dia nak pakai apa? Dia nak beli bot mewah, dia beli pergi. Tapi kalau kita duk berceramah, duk bercakap soal derma, dan orang tahu kata kita ni bukan orang menega, duk kerja baca kitab, tapi bila kemewahan hidup kita melampau-lampau, kemewahan kita menyebabkan orang terpinga-pinga, macam mana keadaan dia? Ini satu. Sak-sak tukang kereta, sak-sak tukang kereta, sak-sak melancung, sak-sak melancung. Berat juga. Baik. Yang kedua, orang ulama yang macam ni biasanya dia suka mendampingi pemimpin-pemimpin yang zalim. Tak kira sebab dia lah. Dia suka berkedudukan. Dia akan cari ayat kok mana pun kena untuk bela kau ni. Hang buatlah pulih kok mana benar pun. Sebab dia nak kedudukan. Dia nak kedudukan. Sebab itu ni walaupun baca kitab Imam Ghazali, tapi tak apalah, dia sebut. Saya duk minat jenis cerita-cerita kungfu apa semua ni. Ada satu watak yang Jet Li berlakon, dia dengan kawan dia, tak tahu filem Shaolin apa benda tu. Akhirnya mereka dua orang ni baik berpecah mengaji kungfu sakal lah. Lepas tu kawan dia ni kata, kita ni sampai bila nak duk susah macam ni? Ilmu kita hebat. Lebih baik Shaolin pakai selepang benda yang macam ni, kepala botak, rambut nak tumbuh tak boleh. Lebih baik kita pergi ikut penguasa yang hebat, kita tawarkan kehebatan kita dan kita diberikan kedudukan. Hidup kita pun mewah. Kata kawan ni, tak apa kalau nak pipi pasal Tok Guru pesan aku macam ni. Hang duk kira Tok Guru, nak makan tak cukup, dia Tok Guru lagi. Akhirnya pecahlah dua orang ni. Hak seorang tu memang dia bekerja dengan pemerintah. Akhirnya pangkat dia naik, kezaliman dia hebat apa semua. Last kali bertemulah dua kawan ni. Hak ni cara pondok lah kita kata. Hak ni cara hebat lah. Tapi sejarah menyatakan yang mengkhianati tak pernah berjaya.
akan dia akan mati dalam penuh kehinaan dia panggil. Nah, yang susah, walaupun dia ni susah, tapi kalau dia memperjuangkan kebenaran, bila Allah angkatkan kebenaran, dia akan dijulang sebagai seorang pewira menegakkan kebenaran. Ulama ni duduk situ, kita kena faham pasal ulama ni dia adalah bayangan Rasul. Apa lagi manusia yang paling hebat melainkan Nabi lah. Tak mana ada. Dan Nabi pula habaq. Dia kata, waris aku lah. Kalau aku mati esok ni, waris aku ni pok-pok tok guru tu lah. Nabi kata ulama. Nabi tak kata umara, pemimpin-pemimpin. Nabi tak kata agniya, orang kaya-kaya, korporat-korporat. Nabi tak kata hukama, orang yang pandai bercakap semua. Tak. Nabi kata ulama. Bila aku dah tak ada, hampa nak cari aku lagi, pergi cari Tok Guru. Tok Guru nak faham nak buat macam mana. Dah kita terjun di bidang ni, kita kena ikrar bidang ni. Inilah bidang kita. Walau susah sikit, walau payah sikit, itu je lah. Baik. Kemudian dia kata, orang yang ulama' maksud juga, dia menyembunyikan kebenaran. Dia bukan dia tak tahu, dia tahu. Nah, hak dia buat lah, dia alim. Dia alim, dia tahu hak dia buat tu tak betul. Tapi dia kono juga macam mana benda pun nak pergi nampak betul. Nah, dan sampai satu peringkat, apa yang dia bercakap akan bertentangan dengan apa yang dia buat. Nah, apa yang dia bercakap, bila mana dia tak dapat satu-satu benda, dia akan bercakap soal zuhud. Bahayanya dunia gini, tapi hati ni merobok nak, tak tahu nak bercakap. Tapi oleh kerana dia tak dapat, dia guna istilah zuhud, dia guna istilah qanaah. Nah, dia guna istilah ihsan, rifqah dia panggil. Tapi bila apa yang dia nak, bila dia dapat, dia boleh pegang, dia boleh hebat, dia boleh naik, dia guna pula istilah tahaddus bin ni'mah. Bukan, ini nikmat Tuhan bagi. Kita kena bercerita, kita kena pakai. Dia guna kat tu pula. Nah, jadi semua penghujahan takwilat untuk memelihara kepentingan dia. Ini bahaya. Maka sebab itu Imam Ghazali letak titik sikit ujung tu sahaja. Ilmu, ya ilmu. Pergi cari ilmu bagi dapat. Tapi hujung ilmu itu ada perasaan gerun kepada Allah. Perasaan sayang kepada Allah. Perasaan rasa tak ada yang hebat melainkan hanya Allah. Kalau ada ilmu itu betul, walaupun payah, walaupun panas, walaupun gelisah, walaupun rimai, pegang pilah dia sat. Tak lama sat je pun. Baik. Kalau tak ada di hujungnya begitu, walau buh saban, walau buh apa, bahaya kata Imam Ghazali. Bahaya. Baik. Kemudian dan yang demikian itu bahwasanya barang siapa yang tiada mengenal akan dia Allah, akan sebenar makrifah, tiada haibah akan dia, orang ini tidak akan menggeruni Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak gerun payah. Nak pula hari ni duit. Nah, duit. Orang kaya boleh beli saja. Nah, di sanalah persimpangan. Kita berani tak mempertahankan hak sahabat, berani tak mempertahankan hak Allah, berani nak mempertahankan hak Rasul ketika mana berada dalam situasi kondisi ini. Kau macam mana? Kalau kita rasa Allah lah melebihi, tak ada lah segala-galanya pada Allah, tak apa. Walau susah, walau kena cincang lunyai, walau kena Allahu Akbar, tak apa. Tapi kalau berasa goyang, dia mula. Nah, dan tiada berkhidmat, ia akan sebagai khidmatnya. Ketika itu kita tak khidmat sepenuhnya. Nah, sebab tu kalau kita tengok baca sejarah Tok Guru,
alim ulama zaman dulu, stand mereka tu, ada yang mati, ada yang kena penjara. Tapi tenah ni hidup macam makan nasi minum air gitu. Nak buat macam mana sebab mereka dah rasa tak ada lah qanun yang paling tinggi Allah. Tapi mereka ni orang yang berlemah lembut. Nah, orang yang sabar dengan umat. Orang yang sabar dalam mengasuh. Sabar nak beri faham. Biarlah jadi ikut mana pun, sabarlah. Sebab tu sipir mereka ni campur, tolak, darat bahagi. Nah, sabar. Itu yang boleh cakap. Nah, oi, seorang-seorang anak murid mai. Alif ni betul macam tiang. Pun tak kenal. Ballah benjoi didi. Daripada tak kenal alif bata sampai boleh baca Iqra, sampai boleh baca Quran, sampai boleh baca kitab Jawi, sampai boleh baca kitab Arab, sampai boleh mengajar. Habis reang kena perah. Seorang-seorang tu nak pergi jadi tu bukan cerita macam uli tepung, bohlah acuan, tolak masuklah oven, pulas timer, 40 minit keluar boleh makan. Oh, bukan lagu tu lah. Bukan lagu tu. Tapi kena hadap lah. Nah, dalam proses ni pula, Allah payah. Contohlah, nah, depan pejabat saya tu ada meja kayu. Nah, kayu tu ambil tak mana? Kayu tu ambil di kota Sarang Semut. Tongkuai pukul 5, lepas besar sungai tu. Tebang tahu tu. Kita pergi tanya, awak kayu tak pakai? Tak tahu ni pituk tak mana? Awaknya nak ke? Oh, kalau bagi nak. Ni pergi cari lori je mai. Pekhu ada dah ni. Kata duduk kami duduk besar jalan ni. Pergi cari lori mai. Tukang gaji pun ada dah. Kami nak angkat botol lori, pergi tak mana pun tolong kami. Nah, tongkuai kayu. Nak buat apa? Buat kayu api lah. Nah, tapi bawa balik mai upah tukang pi belah pula. Dah canai bagi bersih berkilat. Buat pula meja ukiak, sapu, varnish, lapas semua sampai elok. Nah, boleh jual, kena jual 3-4 ribu. Nah, daripada seketui kayu tahu tepi sungai benda apa pun tak laku. Nah, tapi nak jadi meja ukiak, ia bukan jadi ngayat leong, bukan kata puih ludah jadi. Oh, bukan lagu tu. Nak bagi merelik tu pun perlu ni kita simbok bagi. Nah, ini sifat ulama dia bagi. Sifat dia lagu tu. Sabar. Khidmat lagu tu. Maka jadilah ilmu itu baik. Apabila ada begitu. Kalaulah satu orang ni, bila dia, ni kitab tu, bila ibadah, dan yang demikian itu bahawa barang siapa yang tiada, dia kata, tak kenal Allah sebenar-benar makrifah, dia tidak akan berasa hebat akan Allah Ta'ala sebenar-benar hebat. Tapi kalau dia kenal Allah sebenar-benar makrifah, maka dia akan merasai kehebatan Allah. Allah lah sehebat-hebatnya. Baik ketika itu kata dia, barulah maka jadilah ilmu itu membuahkan taat sekaliannya. Barulah ilmu itu berikan ketaatan. Taat itu bukan pegang tasbih. Nah, taat itu bukan sujud. Taat itu dia mai besar perasaan dah hati kita ni, aku ni ada Allah. Barulah terbit nak meratik, nak baca, nak fikir, nak sujud. Nah, dia terbit situ. Dia mari daripada situ. Baik. Dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya dengan penolong Allah Ta'ala. Ni payahlah, sebab tu kita la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dan tiada dibalakan dua ini yang diqasad bagi hamba di dalam ibadah akan Allah Ta'ala
Maksud mana? Orang-orang yang nak menuju pada jalan Allah, nak hebat di sisi Allah, dia kena ada dua benda. Pertama, dah dapat ilmu, susah payah, penat jerih. Yang kedua, macam mana nak pakai ilmu tu? Nak pakai ilmu tu. Cari ilmu susah dah. Nak pakai ilmu pun berasa payah dah. Sebab tu kalau anak-anak kita hafal Quran, kita pergi tanya mereka tu. Nak mengapai payah tak? Payah saya nak mengapai payah. Dah 3 tahun, 4 tahun baru habis. Baik. Betul tak? Nak mengulang lagi payah. Allahu Akbar. Ni lagi payah. Nak mengulang, nak bagi masa duduk sorang-sorang, lagi payah. Nak bilang kata hafal Quran mudah sebab dia duduk ligan. Dapatlah 5 juz. Kita bagi 5 juz, 10 juz, 20, habis 30 rapat. Khatam, buat menjadi. Tapi nak ulang balik, nak bagi dia melekat. Pasal barang tu barang boleh terkeluar. Nak dapat payah, nak terkeluar mudah. Jadi nak jaga waktu dapat lagi payah daripada nak usaha bagi dapat. Baik. Maka lazim olehmu telah memberi petunjuk akan dikau Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang yang berjalan akan jalan akhirat, pertama-tama tiap-tiap sesuatu. Itulah dia panggil langkah sulung. Tapak kita ini tapak ilmu. Kita tak sahlah nak suruh orang tu taat kita, ikut kita, patuh kita, tak payah. Dia takkan patuh, dia takkan taat. Suruh ajak dia kenal Allah. Mak pak nak suruh anak-anak taat kepada dia, nak suruh anak-anak dengar cakap dia, tak payah pesan. Kena dengar cakap mak ni, kena dengar cakap ayah ni. Esok ni kalau mak nak makan rian ni, hang boleh beli ke tak ni? Hari ni mak boleh rian ke hang ni? Tak payah. Hang nak makan mi goreng ni, mak boleh bawa pergi kedai makan mi goreng. Esok kalau mak lapar, hang boleh bayar balik ke tak ni? Tak payah. Mak ayah ni tak kena cakap lagu tu. Kalau bercakap juga, mak ayah tu tak pernah cerdik dia panggil. Dia hanya perlu pesan pada anak, kenal Allah. Ni ayah hantar hang mai pondok ni. Ayah saya dulu, dia tahu kita tunggu langgang semua. Dia hantar pergi sekolah Arab. Dia pesan, dia kata, tak banyak kalau hang boleh baca Quran, tak apa seronok. Dia niat ke tu lah, suruh kita baca Quran lah. Kalau ayah mati yang boleh baca Quran, tak apa, pergilah belajar baca Quran. Antara asbab saya kono mengaji pondok tu, sebab kita ni pun kadang-kadang jadi beliau juga. Mengaji sekolah agama, Quran tak boleh baca. Hapi pondok baru boleh baca Quran. Cerita dia mengajak anak murid macam tu juga. Kita abang kata, Tok Guru nak bagi hampa kenal Allah. Itu saja. Lepas hampa kenal Allah, hampa nak buat kerja, hampa nak menikah, nak berniaga, bila biar sipir congok dalam kepala ni, aku hamba Allah. Buatlah insya-Allah berjaya. Hang gagah lagi bahasa seronok dengan ilmu nak duduk sini, tu sila. Lagu tu. Yang penting pokok pangkalnya di situ. Jadi tang mana ilmu yang nak membawa manusia kenal Allah, tang tu dia kuat. Maka nak kena pergi rosak tang tu dululah. Maka sebab tu dia kata, apabila orang alim hanya bercerita sahaja, tidak mampu nak bawa manusia ni kenal Allah kepada Allah, alim tu hilang khasiat. Baca seorang kawan saya main sembang. Sembang lah pasal dulu kena mengaji sekali. Saya kata ke dia, masa tengah duduk ceramah merata masjid, masuk TV lah apa semua, ada satu channel tanya, bagi depa bila boleh buat pondok besar,
prasarana, fasiliti cantik semua ni mungkin satu keindahan lah daripada kita mengaji pondok. Lepas tanya, Tok Guru, dalam kenangan setakat ni, apa kenangan yang paling indah nak yang Tok Guru rasa kecapi dalam sejarah hidup ni? Bagi mereka mungkinlah kalau satu orang mungkin dia boleh kahwin ke, dia boleh ada kereta ke, dia boleh bisnes berjaya ke. Nah, saya kata kenangan yang saya rasa paling indah dan tidak ada lagi yang dapat menanding keindahan, kemanisan kenangan ini adalah ketika mana saya mengaji di Pondok Pasir Tumbuh dan saya kenal Allah sebagai Tuhan saya. Itu saja. Itu saja kenangan hidup saya. Bila saya dah kenal Allah itu sebagai Tuhan saya dengan sebenar-benar, maka sebab itu saya tak lari daripada tapak yang saya bina. Macam mana saya kenal, macam mana saya tahu, saya letak itu sudah menjadi satu kewajipan dalam hidup saya untuk sharekan dengan orang lain. Maka nak share dengan orang lain ni, tak bolehlah saya buka kelang, tak bolehlah saya buat bendang, tak bolehlah saya pergi ke laut. Mesti saya kena buka pondok. Sebab ni tempat bacaan. Lebihan daripada tu, sila. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah ni luah. Kita pijak tani pun hak Allah, pi tantu pun hak Allah. Allah. Kena jalan. Oh, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang silap, kadang-kadang tergolek, kadang-kadang tertunggi. Ya, memang kita jenis tu. Kena, kita jenis tu. Hak jenis tak jatuh, dia naik sedia-sedia. Hak jenis tak tergolek, walau ditolak, walau ditempuh apa semua ni, dia naik sedia-sedia, kemas. Hak tu jenis Nabi, jenis Rasul, hak tu jenis maksum. Kalau kita jatuh bangun tu biasa. Sebab itu apa jua keadaan, minta rahmat Allah. Nah, Allah marhamna rahmatan wasi'ah. Rahmat Allah, simpati Allah. Nah, walaupun kita ni orang susah, walaupun kita ni pemaksiat, walaupun kita ni pendosa, walaupun kita ni gini-gini, mintalah ya Allah, simpatilah sikit. Sebab itu nak bagi istilah orang lah, istilah orang kalau terkedu ni, kita tak boleh pakai di kita kena pakai orang lain. Pakai orang lain itulah dikatakan wasilah, dikatakan tawasul. Ya Allah, jangan tengoklah di saya. Kalau tengok di saya, memang saya lagu itulah. Patutnya saya kena dah. Tapi tengoklah, saya ni umat kekasih kamu, umat Nabi Muhammad. Nah, simpatilah kepada saya ni atas dasar saya umat dia ya. Kalau kira saya ni jahat, nah, tapi saya masih umat dia ya Allah. Itu yang dikatakan wasilah. Maka sebab itu di sini kata oleh Imam Ghazali, tidak ada ujian bagi satu orang yang besar bila dia dapat ilmu, dia nak pertahankan ilmu tu. Nah, tangan dia huluk duit bagi derma 10,000. Nah, tangan dia ni, nah, dia pula mai pondok, mai duk kita, tapi di tangan dia gelang benggu cukup besar. Tangan tu bagi duit, tapi di tangan ada gelang. Nah, dia minum teh, tapi di tengkuk dia ada rantai mai. Dia nak baik, dia mai tanya, tapi dia tudung tak pakai. Baik, di mana kita nak abang ke dia? Nah, jangan, kalau kita kasar, tak boleh. Kita kena rasa dia tahu ni, dia tak pernah bunuh orang. Nah, kalau kira lagu tu, saya normak pakai tak boleh masuk Islam. Nah, ganah dia ni. Di situ persimpangan nak melihat macam mana kita berdakwah kepada manusia. Nah, kita tak kenal tangan kita sedang-sedang serban atas kepala. Umur kita 12 tahun, kita pakai purdah dah. Nah,
Macam mana nak hadap pok artis tu? Depa pun nak jadi baik juga. Sebab itu ilmu ni teori, kita mengaji apa semua. Amal tu praktikal lagi. Nah, hak kita mengaji ni, kita nak tinggal kat pintu tu ke, heret jauh sikit pintu pagar depan tu ke, ataupun tak ada habis. Nah, kita tinggal dekat tu, kita keluar tu awam balik. Kata dia apa lah. Sebab tu kata Imam Ghazali, ujian besar Aqabah ini adalah ujian untuk dapatkan ilmu. Setelah dapatkan ilmu, bagaimana nak uruskan ilmu tu pula? Allahu Akbar. Macam mana nak berkawan? Sampai dia main pakai cap. Sampai dia seronok berkawan dengan kita. Sampai dia boleh kepiah pun kata kepala. Uslub hikmah tu kena ada. Hari ni kita keras. Kita nak orang jadi macam kita, mana boleh. Anak kita pun belum tentunya jadi seperti kita nak. Sebab tu kita hari ni, kita duduk dalam komuniti kita, kita tak boleh bergerak luar. Dan dia bos sabar hantar kepala dia, minta tengok orang lain lah. Jadi kira lagu tu, tak boleh. Kita dilahirkan untuk umat. Biarlah kita menderita sikit, asalkan orang boleh kenal Allah. Baik. Kemudian dia kata, bermula Allah Ta'ala itu yang memerintah, yakni yang menguasai, memberi taufik dengan kurnianya, kemampuan untuk kita melakukan ketaatan setelah kita mendapat petunjuk dalam ketaatan. Allah Ta'ala yang boleh bagi. Dan mudah-mudahan bahawa engkau berkata, sesungguhnya telah datang khabar daripada Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata setengah naskah tu, muslimatin itu tambahan. Macam-macam riwayat. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Ya. Ilmu apa ni tadi? Patah balik situ. Ilmu nak kenal Allah. Ilmu nak kenal Rasul. Jadi sebelum nak masuk Aqabah yang seterusnya, untuk menghilangkan kekeliruan, kebingungan kita sikit, Imam Ghazali buat sikit garis panduan. Ilmu yang aku masukkan, ilmu ni 3. Perbatasannya setakat ini sahaja. Lepas tu selesai. Sebab tu seorang guru, bila dia dah start mengajar lebih daripada ilmu fardu ain, pertama guru itu kena sentiasa mengungkit, menceritakan kebaikan kedua ibu bapa kepada pelajar tersebut. Ingat, kamu dah mengajar ilmu ni, dah sampai kitab ni, mak pak masih bagi duit. Ingat, itu kebaikan dia. Kalau kira tak wajib dah Sarah ni, fardu ain dah lepas dah, nak duit pergi cari sendirilah. Tiba-tiba mak ayah bagi duit lagi. Ingat lagi, bila ilmu ni ilmu fardu kifayah, bila kita ambil, kita adalah perwira kepada umat. Teruskan. Jangan mak pak kita dah bagi duit, kita dah mengaji, duit habis dah banyak, sampai sekat jalan kita kena pikul lain pula. Kesian ke mereka. Kalau kita nak berniaga yang tebu, baik lepas mengaji fardu ain pergi berniaga yang tebu, mudah-mudahan lah jadi tokey tebu. Ni 10 tahun dah kita mengaji, kita pegang kitab, sampai sekat jalan kita tinggal, kita berniaga yang lain, berniaga kopiah, berniaga minyak wangi pula dah. Rugi masa, mahal itu masa. Kena cerita. Sebab ini pertolongan Allah. Kalau tidak, kita tidak memahamkan orang yang sepatutnya dipahamkan. Sebab tu bila tengok kelihatan batang tubuh saya senyap bila kita mengaji. Aku ni dah lajak dah ni.
Dah lajak dah ni, sepatutnya kena pergi cari duit, cari kerja gitu lah. Bila sedap mengaji, kalau gitu sampai tahap ni aku kena pertahankan. Sebab apa? Habis dah fardu ain tu. Bak kena Allah, kena Rasul, bak bersuci, bak nak sembahyang lebih kurang habis dah. Bila duduk mengaji pula bak mubtada khabar, fa'il sadda masadal khabar muqaddam mubtada muakhar semua. Hak ni dah lajak dah. Bila lajak jangan undur balik. Allah nak bagi kemuliaan. Betul bila main dulu fikir, aku mengaji dapat ilmu pun Allah Ta'ala yang tolong. Lah kena minta ke dia balik ni. Ilmu ni nak letak tak mana ni. Dia ada tempat dia ilmu ni. Dia boleh letak lebih kurang lagu tu. Nak letak dia, minta balik. Ya Allah bagilah. Badang-badang ke, nyiru-nyiru ke, tapak-tapak boleh jemuk-jemuk ilmu ni. Nah, Allah bagi sungguh. Bagi tapak, bagi pondok, bagi tanah, bagi. Nak suruh kita jaga. Sebab tu jangan sampai bila kita dah dapat, tiba-tiba kita berasa ilmu ni barang tak guna, barang jebeh, barang tak menilai, kita tinggal dia pergi cari yang lain pula dah. Allah. Sedih, kesian. Sepatutnya rantaian kita ni, banyak ni kita dapat, kita boleh hubung orang lain pula. Kita boleh tinggal nak murid pula. Patutnya kita buat lagu tu. Tiba-tiba kita tak buat. Rugi. Baik. Bila Nabi beritahu kena mengaji lagu ni, maka apa ilmu yang tuntut akan dia fardu yang lazim, dan apa hadnya, ilmu apa yang kena mengaji, itu bahasa Imam Ghazali. Lepas tu ilmu tu pula, kalau kita mengaji, nak mengaji sampai terang mana? Kalau mengaji sedia lagu tu ke? Yang tak dapat tiada bagi hamba daripada menghasilkan dia di dalam pekerjaan ibadah. Dalam urusan ibadat, kita bahas cerita bab ibadat ni supaya orang faham di luar kepahaman yang luas. Sebab faham dulu ibadat ni sembahyang, bang, puasa, tasbih, meratib, i'tikaf. Dah, ibadat itu pati bagi hamba. Hamba itu abdun. Orang yang buat amal ibadat panggil abid. Ibadat itu nak juruskan kepada siapa? Ma'bud. Jadi kita ni hamba. Hamba ni bukan waktu kita duduk mengaji. Waktu kita semayang pun kita hamba Allah. Waktu kita kira duit pun kita hamba Allah. Nak kena dipaham di situ. Sebab itu anak muda kita kena faham pengisian hidup dia ni. Supaya dia faham yang dia dapat adalah anugerah kurnia daripada Allah. Walau dia cerdik terang mana pun Allah cerdik lagi. Walaupun dia kaya terang mana pun Allah kaya lagi. Jadi macam mana dia nak uruskan itu? Sebab itu permintaan agama itu tidak banyak. Kena Allah, kena Rasul, setakat ni sila. Supaya apa? Supaya agama nak jadi tali perantaraan. Ikat kita dengan dia. Supaya tak putus. Kalau putus, dia melelong. Hak melelong ni jadi masalah. Dia panggil langgar ikut nak jadi tu. Baik. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu yang dituntut akan dia fardu pada jumlahnya, pada kesimpulan rumusannya 3. Satu, pertama ilmu tauhid. Kedua ilmu sir. Dikehendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan hati dan perjalanannya. Dan ketiga ilmu syariat. Jadi bila kita kata ilmu tauhid itu adalah kajian iman. Bila sebut kata kajian iman, mazhabnya yang mengkaji. Ada yang kaji sampai betul, ada yang kaji tak betul. Mazhabnya apa? Sunni, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah. Semua tu nak cakap soal keimanan. Nah, maka sebab itu guru spesialis bahagian ni dia panggil mutakallimin. Maka guru itu dipanggil murabbi. Sebab itu dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi.
Kalau tak ada guru, aku tak kenal siapa Tuhan aku. Jadi kajian-kajian inilah bila yang betul, maka mempertahankan daripada kegelinciran yang tidak betul. Tabiklah nak penyusunan satu istilah Al-Maturidiyah. Tabiklah penyusunan istilah dikatakan Al-Asy'ariyah. Tabiklah satu puak yang besar dikatakan Sunnah wal Jamaah. Itu kajian tauhid. Ulamanya dipanggil murabbi sebab ceritanya nak bawa, nak kenal dalam tapak keimanan kita bahawasanya hidup kita tak lepas daripada Allah. Kita rasa kita ada kawan, sila. Satu masa kita berkahwin ada bini, sila. Ada anak-anak, sila. Ada kereta, ada mewah, sila, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita terlupa kita ada Allah. Kita ada Allah, jangan sampai kita terlupa macam tu. Kisahlah kok mana benda pun. Satu masa orang ada kereta, tiba-tiba kereta dia jual habis. Dia tak boleh mengaku dah kata kereta tu kereta dia. Nah, bergaduh, berselerak tarak dengan bini. Tiba-tiba bini dia cerai, menikah dengan orang lain. Dia tak boleh kata lah tu bini dia. Ada dan tak ada. Dia ada anak, mungkin anak dia mati. Habis. Tapi dia kena perasan. Perasan dia ni sampai naik tangga akidah, kata dia ada Allah. Allah tidak hilang selama-lamanya. Barulah sedap dia nak berpaut. Itu kajian tauhid. Nak menjuruskan keimanan, maka guru yang duk cerita pada kita dipanggil murabbi. Ahli kalam, mutakallimin dia panggil. Orang yang suka bercakap, bercerita, bahas. Baik. Dan keduanya ilmu sir. Dikendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan hati dan perjalanannya. Ini dipanggil tasawuf. Kajian itu adalah ihsan. Maka gurunya dipanggil mursyid. Daripada arsyada. Nah, gurunya dipanggil mursyid. Sebab mursyid ini dia menunjukkan jalan yang seni. Yang boleh merasai dalam kegawatan hidup, dalam kekalutan, dalam permasalahan, jiwa dia tetap tenang. Ini main. Jangan main-main. No. Kalau main perasaan jiwa ni, kita nak tidur pun tak boleh. Nah, dulu tak tahu lah ada tak ada. Dulu ada orang jual tilam herb dekat saya pun orang nak jual. Nah, Tok Guru ada tilam herba. Tilam herba ni kalau kita tidur tak tahulah dia abang kandungan herba lah, boleh urut lah apa bala kono ni mahal. Nah, 15,000 tu. Nah, kita boleh beli tilam, boleh beli katil, tapi nyenyak tak boleh beli. Nah, tilam boleh beli, tapi kadang-kadang minta maaf lah, bukan nak melekeh, bukan nak menghina. Kadang-kadang orang gila tidur wah titi tu, alas kepala dengan ketil batu, lagi tidur nyenyak pada kita tidur tilam pun. Tak nyak, nak nyenyak kau pernah hutang 15,000 nak bayar bulan-bulan tu 300 Jadi hati jiwa nak bagi tenang tak ada cara melainkan dengan sufi. Maka gurunya dipanggil sufi ahli tasawuf. Nama dia pelembut sufi. Yang ketiga dia kata ilmu syariat. Syariat ini adalah kajian Islam. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu kajian Islam. Gurunya dia panggil fuqaha, pakih. Jadi tiga kajian ini menjuruskan satu titik perjalanan kita nak pergi kepada Allah, dan kita kena faham satu-satu laluan. Contoh karan, ya karan ni
kena ada wayar. Nah, dalam tu lah ada elektrik. Nak tahu elektrik ada tak ada, tengoklah kalau dia main tang kipas, kipas mesin. Kalau dia main tang lampu, lampu cahaya. Dia main tang ni suara jadi kuat. Dia main tang tu gambar pergi merata. Nah. Jadi tiga ni dia kena bersatu. Dan masing-masing ada tugasan. Sebab tu kalau kita nak khusyuk dalam semayang, kita masuk laluan fiqah, insya-Allah kita sembahyang 100 tahun tak khusyuk. Tak khusyuk. Sebab laluan kita tak kena. Fiqah nak cerita ni sembahyang macam ni sah, ni sembahyang macam ni batal. Nah, tauhid nak cerita hang sembahyang hang sembah siapa? Nah, sembah siapa yang hang sembahyang ni? Nah, manil ma'bud. Tapi tasawuf nak cerita indahnya hubungan hang dengan Allah. Manusia ni terkesima, teruja sebab apa? Nah, sebab perasaan dia. Nah, ya emang dia tengok benda tu, ya emang dia bau ke apa, perasaan dia. Perasaan ni duduk di mana? Perasaan duduk di hati. Nah, sebab itu kalau nak sembahyang khusyuk, nak puasa sedap, dia kena masuk ke tasawuf. Nah, barulah dia panggil, dia duduk tempat orang gedum-gedam tu pun, bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dia mai bahasa sembahyang itu bukan penat, tetapi sembahyang itu menghilangkan kepenatan. Sembahyang itu bukan beban, tetapi solatlah yang menghilangkan bebanan. Nah, sembahyang itu bukan susah, tapi solatlah yang menghilangkan kesusahan. Waktu tu apa jadi? Dia seronok. Nah, macam tu juga orang baca Quran. Dia kena tengok kajian Quran itu. Kalau dia baca Quran, sekadar baca hukum tajwid, dia takkan lazat baca Quran. Dia kena baca Quran dengan tadabbur. Dia kena pergi dengan sirahnya, dengan ma'aninya. Kalau dia baca Quran dengan nahu, dia duduk kerana i'rab kalimah Quran itulah. Kalau dia baca Quran dengan tasarruf, dia nak timbang pula bina huruf Quran tu. Tapi kalau dia baca Quran dengan ma'ani, no. Dia nampak tajwid, ajak dia supaya aku ni nak bentuk lidah hang ni. Macam mana Nabi tu pergi sebut, tak mau bagi lari langsung. Kotak sebutan hak Nabi sebut tu, aku bentuk lidah hang sebut macam mana Nabi sebut. Ketika itu dia seronok lah tajwid tu. Dia bahasa no, aku boleh sebut macam mana Nabi sebut. Lepas tu dia tengok dalam perjuangan pula. Nah, Quran ni hebat semula. Daripada zaman Nabi sampai zaman Allah ni, ayat duk banyak tu, muka surat duk teratur, semua teratur, surah semua teratur lah. Tapi semua ilmu atas dunia luar, dunia akhirat semua duk dalam tu. Apa ibarat dahsyat sangat ni. Semua duk dalam tu belakang. Bayangkan terang mana ni. Jika itu dia bahasa hebat. Maknanya laluan. Jadi tiga ilmu ni kata Imam Ghazali, kajian akidah nak berikan kita kesetiaan dengan Allah. Jangan berubah. Apa nak jadi masa boleh berubah, tempat boleh berpindah, tapi akidah terpacak teguh, tak diubah. Kajian tasawuf supaya keheningan kita rasa walau dalam kegawatan. Kita bukan hidup hari ini. Kalaulah dunia tak kiamat 1 juta tahun lagi,
Baru nak kiamat, orang hak hidup sejuta lagi tu tetap dia boleh memiliki jiwa yang tenang. Sebab tarikat tasawuf tu dah ada. Kalaulah dunia tak kiamat lagi sejuta tahun, fiqh masih ada. Maknanya pergantungan dia dengan Allah itu kuat. Bukan kata hidup zaman Nabi, zaman law pun tak apa. Ya, sebab tu kata Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir rahimahullah wa rahmatullah alaih, dia kata kita ni manusia, keadaan kita macam satu kalimah dalam sebaris ayat. Dia kata begitu. Nah, saya datang bagi mengaji kuliah Ustaz Zul di Pondok Sengadap dengan kereta. Habis. Kita baca ayat ni pada siapa semua apa? Sebab semua kalimah-kalimah yang duduk dalam sentence itu tepat. Semua kalimah-kalimah yang duduk dalam jumlah itu betul. Tiba-tiba kita tukar. Hak saya duduk tengah, mengaji duduk depan, kereta di tepi. Jadi macam mana? Berselerak. Jadi hidup kita bila Allah pilih masa ni, tempat ni sesuai dah. Jadi apa nak turut nak Allah pilih lah. Gitu. Turut yang Allah Ta'ala pilih. Maka sebab itu guru nak habaq 3 ilmu ni dikatakan rukun agama, arkanuddin. Agama dibentuk dengan akidah. Nah, apa yang Jibril mai tanya Nabi. Nah, Jibril tanya hadis Jibril. Hadis yang ketiga. Arba'in Nawawi tu. Nah, Jibril tanya mal iman, mal Islam, mal ihsan tu. Nah, jadi nak beritahu agama ni dibentuk dalam 3 benda. Masa saya mengaji pondok dulu, tok guru dia mengajar, dia pegang kitab, dia letak atas tangan. Dia kata ni bukan silap mata, dia kata. Kamu boleh buat. Dia tutup kitab dia. Dia kata kena ada iman, kena ada syariat, kena ada ihsan. Dia kata ada tauhid, ada fiqh. Dia kata tungku, dia tak gitu. Dekat. Buang satu terbalik dah. Kalau buang 2, merudum tu. Kalau tak ada apa, tak ada bekas tu, dia kata. Dia kata hak ni bukan sihir, buat nyeri boleh dia kata. Sebab tu 3 ni kena ada sedia-sedia, tak boleh pisah tak boleh. Nak tahu semayang betul tak betul, jangan mengaji tasawuf dia tak. Nak tahu semayang betul tak betul, yang tu kena mengaji fiqh. Nah, yang tu kena mengaji fiqh. Tu kena mengaji fiqh. Nak tahu semayang ni kita sembah siapa ni? Siapa suruh ni? Yang tu kena mengaji tauhid. Kena mengaji tauhid. Baru boleh tahu. Nak rasa, dia kata, bukan nak tahu, nak rasa. Nak rasa semayang tu sedap ke tak sedap, pergi mengaji tasawuf. Hak berasa sedap tu yang boleh qiyam sampai berjam-jam. Hak berasa sedap tu yang boleh sujud sampai payah nak angkat kepala. Hak berasa sedap tu lah bila bagi salam, dia kata Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada nak beralih belah kiri, air mata menitik, tak sedap. Saat lagi dan pula ke nak sembang Allah Ta'ala. Di situ. Dia kata lagu tu. Jadi tak boleh pisah lah. Sebab tu jangan kita kata bila satu ulama dia tu alim fiqh ni sampai boleh buat mazhab macam Imam Syafi'i tu, jangan kata dia tu tak erti tasawuf. Dah. Ni Imam Bukhari ni sampai karang kitab ni kira lepas Quran, tepat kitab dia Sahih Bukhari. Jangan kata dia tak erti akidah pula. Cuma Allah keluarkan dia sebagai spesialis bidang tu. Bidang tu.
Doktor pakar nak merawat kita belakang. Dan sebelum dia nak jadi pakar mata, dia kena mengaji satu badan, kajian kesihatan manusia ni. Lepas tu dia minat pasal mata. Dia tumpulah ilmu berkaitan dengan mata. Lahirlah dia sebagai pakar mata. Sebab tu pakar ni dia biasanya satu. Kalau banyak semua, dia pakar mata, pakar telinga, pakar kulit, itu bukan pakar, itu pekak dia panggil. Nah, lingkup biar orang lagi. Dia satu ya. Nah, kita pergi KMC. Nah, dia tanya, nak jumpa klinik bawah ke nak jumpa pakar? Dia kata nak jumpa pakar. Pakar apa? Sakit telinga. Dia kata, kalau tak sakit telinga tu hak duduk tepi pintu boleh berubat. Dia tak kata lagu tu. Dia tapi naik tingkat 3. Bila naik tingkat 3, kita pergi buat registration. Dia kata pakar telinga ni ada 3 orang. Doktor ni nak pilih yang mana? Saya biasa datang api, bilik nombor sekian. Bidang masing-masing. Mana? Lahir dia tu. Maka sebab itu, agama nak kita bertanggungjawab dengan agama. Tiga ilmu ni lepas ni, hari ni dah tahu dah. Oh, hak kena mengaji 3 ni. Tiga ni ya. Nah, kalau kena mengaji banyak, mati kita. Kena nak selesai urusan agama, kena mengaji 300 letih. 300. Lepas tu pula, bila pecah satu ilmu, nak kenal Tuhan, kena mengaji 400 sifat dia. Jenuh kita. Nak kenal, nak bagi sedap hati, kena mengaji masuk 40 tarikat pula dah. Lepas tu nak reti bab syariat, kena mengaji 4 mazhab. Pakai habis gitulah kita. Dah, sikitnya pun. 3 asas. Nak kenal hak kita sembah ni siapa? Mengaji tauhid. Nak kenal perjalanan hidup ni hak kita, ni hak dia. Walaupun kasut selipar Jepun depan pintu surau ni harga RM3. Jangan buat lebih kurang, tu hak dia. Tak boleh curi hukum dia. Tak boleh ambil, jangan lekeh. Maknanya kita tahu tu hak dia, ni hak kita. Mengajilah fiqh. Nak mudah hubungan perkumpulan kita dengan orang. Nak buat hubungan kita dengan manusia pun cantik. Nak buat hubungan kita dengan Allah pun segak. Cantik. Ihsan. Mengaji tasawuf. Baik, tauhid ni kena mengaji setakat mana? Kita kerja banyak nak buat ni. Tasawuf ni kena mengaji setakat mana? Kita ni takkan nak meratik sedia ni. Fiqh setakat mana? Kita bukan nak buka pondok. Nanti Imam Ghazali akan sebut. Sebab dia panggil, dan ada pun had. Had ni perbatasan. Qadar. Had nak mengaji tu. Pada cakap tu, insyaAllah. Minggu depan pula. Takkan nak khutbah kita hari ni kot lah. Jadi, kita kena faham lagu tu. Bila faham lagu tu, barulah sedap kita mengaji. Yang kedua, barulah kita faham hang ni duduk tak mana ni. Maqam hang ni, maqam kena bagi derma kat orang ni. Pasal dengan hang ada ni kena bagi derma dah kat orang ni. Maqam hang ni kena cabut pen sign ni bagi lulus benda-benda baik ni. Maqam hang ni kena tolong orang macam ni. Dia faham elok dah. Maka sebab itu nak pergi perang bukan dia kira berani saja. Berani tu kena ada. Tapi ada sahabat kerja pancuh yang kopi masak nasi. Pergi perang juga. Tapi hak ni bahagian nak cuci luka, tumbuk-tumbuk, dendam kapal terbang, upak-upak nak berluka. Takkan semua nak pergi takik belaka. Macam main bola jugalah. Main bola tu yang penting kita menang, bukan semua sepak buat gol. Sebab tu kalau kawan tu sepak buat gol, menang bukan dia seorang. Menang satu kumpulan tu menang. Tapi kalau dia buat salah, bahana tu bukan kena dia seorang. Semua kita kena belaka. Maka agama ini dia anyaman. Kita abang kata kita beli sehelai jubah.
Yalah, selai jubah lah. Tapi jubah tu tak dibuat dengan seutas benang. Jubah tu dibuat dengan jalinan benang. Tak berapa ribu benang dulu. Nah, jadi walaupun kita tarik seutas benang tu keluar, kita kena rasa benang ni ada fungsi dia ni. Dia ni ada fungsi ni dalam membentuk sehelai jubah ni. Jadi bila Allah buat kita, nah, kita ada guna ni, ada guna kita ni. Sebab tu kata oleh guru, masalah besar bila kita duk mengajak anak kenal Tuhan, mengajak anak kenal Tuhan, kita terlupa nak mengajak orang kenal diri sendiri. Dia kata. Bila kita terlupa nak ajak orang kenal diri sendiri, duk nak habaq kenal Tuhan, lah kali bila diri dia pun dia tak kenal, Tuhan pun dia tak kenal. Dia cerita Tuhan, itu cerita, kenal lain. Nah, kita kenal ulak senduk dalam TV, kenal dalam buku tu kenal. Nah, kita tak ada berasa apa, tapi tu kalau ulak depan kita tu. Pasal apa? Hak kita kenal atas kertas tu tak ada bisa, tak boleh patuk tu. Nah, ni hak luar ni. Dia ngak pergi sedih, 2 9 ni. Nak bagi kenal lagu tu. Jadi bila dah kenal lagu tu, silalah. Al-bab maftuh, pintu terbuka. Hang nak jadi apa? Sila. Kesimpulan titik 1, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Itulah sebaik-baik. Jadilah, bagilah manfaat bidang apa yang kita nak bagi. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dia kata, dan ada pun had ataupun perbatasan sekadar yang wajib 3 ilmu tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج كرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا تأويل وأهدنا السوء والسداد يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء لا يسمع. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa nak maklumkan pada tuan-tuan, apa Prof dia ada sediakan teh herba. Prof ada sediakan teh herba. Jadi untuk yang muslimin jemput belakang ni, yang muslimat di belakang kot. Baik, silakan.